bagus, ada Michelin lagi, dahsyat. Kongsi facai dan selamat menyambut Tahun Baru Cina dan selamat berbuka puasa. So baru-baru ni ada Zeus dan Michelin lagi dah masuk bazar Ramadan. Seandainya brand besar seperti Zeus Coffee, Michelin, Tea Life, Subway dan lain-lain lagi masuk bazar Ramadan, bagus atau ancaman untuk peniaga kecil? Ya, memang betul. Bila brand besar masuk, trafik akan naik. Ianya boleh merancangkan lagi suasana di pasar tersebut. Orang datang ke bazar sebab nama besar. Nama besar ada sijil halal. Brand pun dah terkenal. Marketing diorang power. Tapi dalam masa yang sama, bisnes peniaga kecil yang jual kuih, air balang, murtabak dan roti john akan terkesan. Mampukah diorang lawan harga dan branding? Setahu saya, Bazar Ramadan asalnya platform untuk usahawan mikro cari rezeki setahun sekali. Kalau terlalu banyak brand besar, adakah bazar masih bazar atau dah jadi mini shopping mall? Saya berpendapat bahawa lebih banyak brand besar boleh masuk bazar, tetapi secara terkawal dan selalu dipantau. Contohnya, maksimum 20% gerai di bazar bolehlah allocate kepada brand besar dengan satu maklumat untuk menarik lebih banyak pengunjung ke bazar tersebut. Ini mungkin menguntungkan peniaga kecil daripada memusnahkan bisnes mereka. Saya nak tanya pendapat korang. Brand besar patut dibenarkan masuk bazar Ramadan atau patut utamakan peniaga kecil sahaja? Komen, sokong brand besar atau sokong peniaga kecil? Saya nak tengok suara majoriti.